Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali menonton podcast Suara Moderat. Hari ini saya dengan saudara Adam kita akan bincangkan berkenaan dengan satu topik yang sangat-sangat penting sekali, iaitu berkenaan dengan gula-gula pilihan raya. Jadi soalan pertama saya, Adam. Menjelang PRN Johor ini, kita nampak satu corak yang agak menarik. Dalam tempoh yang sangat dekat dengan pilihan raya, tiba-tiba banyak pengumuman besar dibuat untuk Johor. Antaranya Kerajaan Umum Pelaburan lebih 200 juta untuk 10 set train baru Shuttle Selatan. Lepas tu ada 3,000 kad komuter madani percuma untuk rakyat Johor bernilai RM50 setiap satu. Kemudian KPKT pula umum lebih 216 juta untuk biayai 349 projek pembangunan di Johor. Dan dalam masa yang sama, Perdana Menteri umum 3.2 juta untuk baik pulih institusi pendidikan Islam di Johor. Lepas tu ada juga 3 juta disalurkan kepada 27 rumah ibadat bukan Islam di Johor. Jadi persoalan saya mudah, Adam. Adakah semua ini gula-gula pilihan raya? Susah kalau nak kata tidak, Naim. Kerana kalau kita tengok timing pengumuman ni dibuat berdekatan dengan hari penamaan calon. Malah dibuatkan pada hari pengumuman calon Pakatan Harapan. Saya just cuma nak tambah sikit, Naim. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan pada hari pengumuman calon bahawa Kerajaan Persekutuan telah salurkan balik sebanyak 16 bilion kepada rakyat Johor. Kenapa perlu umumkan perkara itu betul-betul dekat dengan pilihan raya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dah nampak seolah-olah satu model kerajaan dan memang ini dah dipraktikkan sekian lama lagi. Tetapi yang buat saya rasa agak annoyed sekali lah kan, ialah apabila waktu dahulu, kalau kita tengok perkembangan politik daripada tahun 2008 sampai ke 2018, waktu kemuncak Pakatan Harapan, mereka lah yang paling kuat dan keras kencam kerajaan bila buat begini. Mereka kata ini adalah gula-gula pilihan raya, ini adalah rasuah pilihan raya. Tetapi kalau kita tengok, mereka buat benda sama. Ini adalah model berkempen, seolah-olah model kempen mereka. Kalau waktu saya jadi Kerajaan Persekutuan, saya boleh buat begini. Cuba bayangkan kalau saya jadi Kerajaan Pakatan Harapan pegang kerajaan negeri Johor. Dan sepatutnya ini tidak patut berlaku. You should be different. Lawan manifesto dengan manifesto. Bukanlah dengan pergi turun padang dan cakap kepada rakyat, okey, kami umumkan sekian-sekian. Projek ini berbilion, projek itu berbilion. Kerajaan Persekutuan telah bagi sebanyak ini berbilion kepada rakyat balik. Undilah saya, undilah kita orang. Lepas tu guna alasan orang ini sakau, orang itu sakau dan sebagainya. This is retorik yang saya rasa dah lapuk sebenarnya, dan saya rasa rakyat Johor pun dah muak sebenarnya dengan retorik ini. Sepatutnya kerajaan patut ambil iktibar apa yang mereka cakap dahulu dan cuba berikan penjelasan atau bagi penyelesaian kepada masalah rakyat dengan lebih efektif, bukannya dengan umumkan projek macam-macam. But I don't know, what do you think, Naim? Okey, jadi bagi saya ini mungkin adalah gula-gula pilihan raya. Tetapi bagi saya ini sebenarnya adalah satu strategi yang salah. Bukan hanya kerana ia mungkin adalah satu kesalahan di dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, tetapi kerana bagi saya rakyat bukan bodoh. Rakyat boleh nampak yang semua projek-projek ataupun pengumuman-pengumuman ni dibuat betul-betul sebelum penamaan calon. 2-3 hari sebelum penamaan calon ada, 2 hari sebelum penamaan calon ada, sehari sebelum penamaan calon pun ada. Jadi rakyat-rakyat kita bukannya bodoh. Diorang boleh nampak yang ini adalah satu cubaan mungkin untuk mempengaruhi undi mereka. Dan bagi saya lah, Pakatan Harapan sepatutnya, seperti saudara Adam kata tadi, diorang lah yang paling lantang menentang perkara ini. Tapi bukan itu saja. Mereka juga sepatutnya mengambil iktibar daripada kekalahan kerajaan-kerajaan sebelum ini yang buat perkara yang sama, tetapi tetap kalah juga. Kalau kerajaan umum projek besar-besaran ni boleh menang pilihan raya, saya rasa Barisan Nasional takkan runtuh. Tetapi pada tahun 2018 dahulu, kita nampak kerajaan Barisan Nasional runtuh. Walaupun diorang telah umum pelbagai projek-projek mega. Datuk Seri Najib Razak ketika itu. Dan nampak sangat perkara itu tidak berkesan, sekarang dia dalam penjara. Jadi bagi saya ini bukanlah satu strategi yang baik. Dan kalau saya lihat jugalah, kalau saya baca Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, bagi saya sebenarnya ada merit untuk SPR menyiasat semua perkara-perkara ini.
Kerana walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun lepas, tahun 2025, dia kata yang tak apa. Bila Ngah Koming buat benda yang sama, dia kata tak apa. Pasal dibuat sebelum penamaan calon. Dia hanya jadi masalah kalau perkara itu berlaku selepas penamaan calon, kerana tempoh 14 minggu selepas penamaan calon itu adalah tempoh kempen. Jadi kerajaan tak boleh untuk mengumumkan mana-mana projek ketika 14 hari itu. Bagi saya dia dah move tiang gol tu. Kerana kalau kita lihat di dalam akta kesalahan pilihan raya 1954 tu, dia tak ada kata selepas penamaan calon. Dia kata sebelum, semasa dan selepas pilihan raya. Jadi sebelum penamaan calon, sebelum pilihan raya pun masih dikira. Cuma saya nak tanya Naim, sebab saya agak keliru sikit, mungkin saya tak berapa faham dengan Akta Pilihan Raya 1954 ini. Tetapi tidak silap saya, dalam akta ini dia tidak tulis bahawa ia melarang kerajaan dalam mengumumkan projek. Jadi bagi saya tu seolah-olah macam a bit of a grey zone dekat situ. Ya betul, tapi bagi saya masih ada merit untuk SPR siasat. Kerana kalau kita lihatlah, terutama sekali bagi contoh di Bukit Nanik, ada satu calon Pakatan Harapan ni, dia kata kalau dia menang kawasan DUN dia tu, dia akan bagi balik semua gaji dia. Dia akan bagi setiap 300 orang RM30 setiap bulan. Wah. Saya nak tanya, bukankah itu bermakna dia akan membayar individu-individu seramai 300 orang RM30 sebulan, off sebulan kalau dia menang? Bukankah itu inducement? Bukankah itu boleh dikira sebagai mempengaruhi undi? Jadi bagi saya there's a grey line between manifesto dan juga projek-projek pengumuman dan juga kesalahan rasuah ketika pilihan raya. Jadi perkara ini sepatutnya SPR siasat. Kerana kalau kita lihat, inilah tugas SPR untuk memastikan bahawa pilihan raya itu berlaku secara adil. Secara prinsipnya itu adalah tugas SPR. Dan saya nak tanya, kalau ketika kempen kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan boleh umumkan projek beratus-ratus bilion, boleh bagi macam-macam, boleh kata lepas saya menang ni 3,000 orang dapat RM300 pula. Kemudian lagi pembangkang tak boleh buat perkara yang sama kerana tidak mempunyai dana kerajaan. Bukankah itu tidak adil? Bukankah itu is persaingan yang not on the same level? Jadi perkara itu SPR perlu siasat bagi saya. Saya pun just nak tambah sikit, saya rasa memang patut SPR ambil iktibar untuk lihat balik dan siasat segala pengumuman-pengumuman projek ini. Kerana kalau kita lihat, dalam akta itu dia tulis tidak dilarang memberi hadiah atau wang secara langsung. Tetapi apabila kerajaan membuat pengumuman-pengumuman sebegini, dia macam a bit grey area, di mana it's like seolah-olah you're inducing atau nak menyatakan okay, ini hadiah kerajaan kepada pengundi. So grey area tu it's a very big grey area, dan saya rasa memang kalau kita tengok timing sahaja itu dah kira cukup kuat untuk mungkin SPRM untuk siasat ini adalah satu rasuah pilihan raya. Secara prinsipnya sebuah pilihan raya adalah penting untuk amalan demokrasi. Dan di dalam ketika pilihan raya itu ianya perlu berlaku secara adil. Betul. Kalau perkara ini boleh dibuat oleh kerajaan dan tidak boleh dibuat oleh pembangkang misalnya kerana tidak ada dana, jadi ini adalah satu ketidakadilan. Dan satu lagi perkara yang saya juga nak ingatkan kepada kerajaan-kerajaan kita ni, duit-duit yang dibagi itu ataupun projek-projek yang diumumkan tu sebenarnya duit rakyat juga. Bukannya duit diorang. Bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ngah Koming, Anthony Loke ni yang umum ratus-ratus juta ni guna duit diorang sendiri. Tetapi ini adalah duit rakyat kita juga, duit cukai kita juga. Gaji yang kita bayar bulan-bulan kena potong daripada LHDN, PCB tu. Setiap kali kita beli barang kena cukai. Kita dapat gaji kena cukai, kita belanja dapat cukai. Setiap tahun kita kena declare bayar lebih lagi cukai. Semua cukai-cukai ni yang kerajaan collect. Kemudian kerajaan bagi kita balik hanya sebelum pilihan raya. Jadi bagi saya agak tidak adil. Dan saya rasa negeri-negeri lain juga mungkin akan tengok ni lah, dia macam maksudnya memang kena ada pilihan raya negeri tiap-tiap tahun lah. Kalau ada PRN tiap-tiap tahun, kaya semua. Kalau satu calon boleh bagi RM30, kalau ada 56 calon, setiap seorang bagi RM30, it adds up. Jadi perkara ini bagi saya adalah satu perkara yang sepatutnya SPR siasat. Dan sebenarnya SPR ini bukan sahaja kena berlaku adil, tetapi kena pastikan setiap tindakan dia dinampak adil. Kerana macam mana rakyat akan percaya kepada sistem demokrasi negara kalau diorang rasa macam kerajaan boleh buat apa saja diorang suka, SPR tidak akan siasat.
Lepas tu kalau pembangkang salah sikit saja dia orang akan siasat dan dia orang akan disqualify. Jadi ini akan memberi persepsi ataupun optik bahawa demokrasi itu, sistem demokrasi itu tidak adil dan SPR sepatutnya tidak mahu perkara itu berlaku. Ya. Saya cuma nak tambah sikit sebelum kita beralih ke soalan seterusnya. Apa yang Naim cakap, ini memang duit rakyat. Ini adalah hasil daripada cukai rakyat yang dicukai. Ini pemberian balik kepada rakyat semua. Saya cuma nak tambah sikit. Betul. Memang betul. Ini duit rakyat. Ini hasil duit cukai rakyat. Oleh sebab itu, saya rasa lagi geram dan annoyed apabila kerajaan ambil tindakan atau gunakan model ini sebagai satu model berkempen waktu pilihan raya. Kerana kalau benda ini, perkara ini, contohnya projek-projek yang diumumkan dah memang jatuh di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, it's your responsibility. What are you expecting us to say? Thank you. Good job for doing your job as a kerajaan persekutuan. It's ridiculous. Itulah sebab kita bayar gaji diorang RM10,000 tiap bulan. Betul. Tetapi kan Naim, saya nak beralih ke soalan seterusnya. Sebab Naim tadi ada cakap pasal cukai. Saya baru teringat. Saya ada baca satu kenyataan oleh bekas Ketua Armada Bersatu Malaysia. Yang sekarang ni bukan lagi Armada dan bukan lagi Bersatu. Nama dia Wan Ahmad Faizal. Saya rasa semua orang kenal Mak Jagon. Beliau telah melontarkan satu cadangan untuk bawa balik GST tetapi pada kadar yang lebih rendah, iaitu pada kadar yang 3%. Dan kalau kita lihat sejarah GST ni apabila Datuk Seri Najib Razak buatkan dulu, memang pengumpulan cukai, hasil cukai lebih tinggi berbanding dengan SST. Hanya mungkin sekarang sahaja sebab SST kita lebih luas dan kompleks, hasil pendapatan itu lagi mungkin boleh lawan hasil pendapatan Datuk Seri Najib dulu. Tetapi saya nak tanya pendapat Naim, what do you think about this suggestion of bringing back GST ni? Adakah patut, tidak patut walaupun pada kadar yang rendah? Okey, pertama sekali sebelum saya cakap pasal GST itu sendiri, saya nak cakap pasal orang yang lontarkan pandangan tu jugalah. Bagi saya, we shouldn't take advice ataupun kita tak patut ambil nasihat daripada individu yang idea dia untuk masalah ekonomi kita adalah wang helikopter. Maksudnya bagi duit kepada semua orang, just banjirkan, flood our economy dengan duit. Jadi bagi saya, reputation atau credibility Wan Ahmad Faizal untuk bagi apa-apa cadangan ekonomi ni agak sangat rendah lah. Tetapi saya perlu akui yang even a broken clock is right twice a day. Jam yang salah pun betul 2 kali sehari. Jadi bagi saya untuk GST ni kita masih perlu pertimbangkan apa-apa idea yang boleh membantu untuk menaikkan cukai, pungutan cukai kerajaan jika ia membantu. Tetapi berkenaan dengan GST ni bagi saya it's an interesting suggestion, menarik cadangan daripada Wan Ahmad Faizal ni kepada Kerajaan Pakatan Harapan, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dah cakap yang dia tidak akan kembalikan GST ini sehinggalah gaji rakyat ada RM3,000 ataupun RM4,000 sebulan. Jadi seperti yang kita tahu sekarang ni masih ada banyak graduan yang gaji dia RM1,500, RM1,800. Jadi masih belum mencapai kriteria ataupun ketetapan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim buat perkara ini, nampaknya dia melanggar apa yang dia telah cakap sebelum inilah. Tetapi bagi saya di dalam kerajaan madani ini memang that's what we see every day pun. Jadi saya rasa itu bukanlah satu perkara yang akan mengejutkan kita semua. Kalau sekejap dia kata tak boleh laksanakan GST, tiba-tiba esok dia buat kan. Pasal perkara itu kita dah biasa dengan style ataupun trend corak pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu masih ada kemungkinan untuk berlaku. Dan berkenaan dengan GST ni bagi saya seelok-eloknya lah ianya hanya dibuat jika keadaan ekonomi kita memang begitu-begitu tenat sehingga kita memang terpaksa untuk laksanakan GST. Sehingga daripada itu, sehingga that time has come, selagi kita tak sampai lagi di situ, bagi saya kita tak patut laksanakan GST. Dan bagi saya kalau kita lihat ekonomi kita sekarang bukanlah begitu tenat sampai perlu laksanakan semua tu. Kalau kita tengok kerajaan kita banyak je duit. Kenapa nak naikkan cukai untuk tambah wang kerajaan, sedangkan kerajaan kita ada beratus-ratus juta dana projek-projek yang dia boleh umumkan setiap kali pilihan raya negeri. Kalau kita lihat pilihan raya negeri ni, duit dia orang macam unlimited. Jadi bagi saya buat masa ini tak perlulah untuk ada GST tu. Macam mana pula dengan saudara Adam? Okay, sebelum saya pergi itu, saya just nak
mungkin bagi sedikit sejarah kutipan hasil kutipan GST dengan hasil kutipan SST apabila Pakatan Harapan Merintah. So daripada tahun 2015 hasil kutipan GST adalah sebanyak 37.7 bilion, 2016 55.7 bilion, 2017 60.5 bilion dan 2018 daripada bulan Januari hingga ke Mei hanya sebanyak 30.9 bilion. Kutipan SST pula daripada tahun 2018 daripada bulan September hingga Disember kalau kita tengok ialah 5.4 bilion, sangat rendah berbanding dengan GST. 2019 27.6 bilion, 2020 25.2 bilion, 2021 25.5 bilion. 2022 31.3 bilion, 2023 35.4 bilion. Ya, setakat ni saya punya data sampai 2023 lah, tapi kalau kita tengok jurang tu memang sangat besar dari segi jurang jurang hasil kutipan itu. Tetapi saya pelik apabila orang yang pernah menyanyikan lagu ABCD Najib GST semua ni yang telah melawan sekeras-kerasnya datang balik dengan cadangan GST. Yang tu saya... Tapi ada ke diorang datang balik dengan cadangan GST ke ni daripada Wan Ahmad Faizal? Wan Ahmad Faizal, maaf. Wan Ahmad Faizal pembangkang. Wan Ahmad Faizal, sorry, maaf. Jadi agak kelakar lah bila saya tengok Wan Ahmad Faizal sendiri yang mencadangkan perkara ini. Saya tak nafikan bahawa hasil kutipan daripada GST memang lebih banyak dan mungkin akan memberikan impak yang lebih positif kepada kerajaan. Mungkin lepas ni daripada berbilion-bilion projek, mungkin 100 lagi bilion projek dia boleh umumkan, kerajaan boleh umumkan. Tetapi seperti mana yang Naim cakap tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia pernah berkata bahawa dia takkan introduce GST selagi pendapatan kita tak sampai 3,000 ke atas atau 4,000 ke minima. That's a bit tough bagi saya sebab kalau kita tengok kadar pengangguran terutamanya golongan belia sekarang ni paling tinggi. Is the highest in I wouldn't say highest in history lah, but it's very very high now. I think the biggest portion of the unemployment rate yang kita ada sekarang ni is from the youth. And saya tak nampak apa tindakan daripada kerajaan untuk address perkara ini. Jadi it's a bit, this is a very funny area lah kan to look into and see and discuss. Tetapi saya pelik juga kerana walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata dia tak nak kenalkan GST, tapi saya rasa macam hampir setiap tahun dia akan kenalkan atau dia akan luaskan lagi skop SST. Tiba-tiba perkara ini kena cukai, itu kena cukai, ini kena cukai, itu dah kena cukai. At one point maybe you do have to ask yourself lah, why not just bring it back lah kan, at one point. Saya berkata ni bukan nak kata okay saya setuju dengan cadangan Wan Ahmad Faizal. Saya cuma katakan mungkin kita boleh kaji bila waktu yang paling sesuai. Kalau asyik nak luaskan skop cukai SST ni, mungkin dah tiba masa kita kena kaji balik lah bila waktu yang paling sesuai untuk kenalkan GST. Mungkin yang lebih mudah, lebih cara pencukaian lebih efisien daripada asyik nak luaskan skop. Not saying I agree with Wan Ahmad Faizal. Okay, saya tambah sikit. Bagi saya betul, kalau kita tambah GST atau kita laksanakan GST memang pendapatan kerajaan akan meningkat. Tetapi bagi saya GST is not the only way. Dia bukannya satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan banyak lagi cukai-cukai yang lain yang lebih bersikap progresif, di mana laksanakan cukai-cukai kepada pesaham-pesaham besar, kepada modal kapital, kepada tycoon-tycoon ini, untuk pastikan mereka tidak dapat lari daripada income tax. Kerana kalau kita lihat banyak je billionaire di dalam negara kita yang tidak perlu untuk membayar cukai yang begitu banyak, tetapi pada yang masa setiap rakyat kita ditekan oleh SST. Dan kalau kita laksanakan GST lagilah, setiap orang akan ditekan untuk setiap produk. Jadi bagi saya, daripada kita laksanakan GST, memang GST akan tingkatkan pendapatan kerajaan, tetapi why not kita fokus kepada kenakan cukai itu kepada mereka yang mampu dan bukan kepada B40. Kerana kalau kita lihat GST kalau dikenakan, kena kepada B40. Mereka beli susu, mereka beli diaper, mereka beli roti dan sebagainya, dan mungkinlah akan masukkan perkara-perkara itu ke dalam exclusion item. Tetapi exclusion item itu kalau kita lihat SST makin tahun makin berkurang. Dan kalau GST dilaksanakan, ada kemungkinan perkara itu juga akan berlaku juga. Jadi bagi saya,
kalau kerajaan nak tambahkan pendapatan, sebenarnya banyak lagi cara lain, dan bagi saya sebenarnya yang paling utama sekali adalah mengurangkan ketirisan. Projek-projek yang tidak diperlukan seperti kios ngakoming tu, dan banyak lagi projek-projek gajah putih kerajaan. Stop that first. Stop our money. Dan ahli-ahli politik kita juga yang ada pencen macam gila, ada 4-5 pencen, 6 pencen, kurangkan perkara itu dulu, buat konsolidasi, baru kita fikir pasal nak tambah pendapatan kerajaan. Stop the bleeding first. Pasal kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kerajaan kita sekarang sangat boros. Kita patut ambil iktibar PMX kita, dia tak ambil gaji, betul tak? Dia tak declare. Satu masalah saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah beberapa masalah, tapi antara masalah utama saya dengan dia hanya declare sebelum dia jadi Perdana Menteri. Lepas dia jadi Perdana Menteri, tiba-tiba dia tak nak declare dah dia punya asset. Declare kepada rakyat. Kalau nak declare kepada member-member, tak boleh lah. Atau nak declare kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM, yang dia juga nasihat kepada Agong untuk lantik, tak boleh lah. Patutnya umumkan kepada rakyat, dedahkan kepada rakyat. Kalau dulu boleh dedahkan kepada rakyat, sekarang bila dah tak ambil gaji, sepatutnya net worth tu berkurang. Kenapa tak boleh dedahkan balik? Jadi ini agak muskil lah. Something yang kita perlu think about. Okay, Naim, saya nak pergi ke soalan seterusnya, Naim. Kerana kita dah cakap pasal pilihan raya dan kita lari topik sikit. Kita tak cakap pasal Wan Ahmad Faizal kan, GST dengan GST dan cadangan daripada Wan Ahmad Faizal. Jadi saya nak patah balik pada pilihan raya ini. Kalau kita sebentar tadi kita bincang pasal model kempen Pakatan Harapan dengan mengumumkan projek-projek. Sekarang kita pergi ke blok sebelah pula, iaitu Perikatan Nasional. Kita tak sentuh Barisan Nasional lagi. Kita pergi ke Perikatan Nasional dulu kerana kita lihat keadaan Perikatan Nasional ni lebih menarik daripada keadaan Barisan Nasional ni. Barisan Nasional ni dia macam lebih seolah-olah lebih stabil. Tak ada apa-apa drama yang berlaku. Tak ada pergaduhan yang berlaku. Ni orang BN ni. Tetapi kalau kita tengok Perikatan Nasional ni, terutamanya khususnya PAS ni kan. Kronologinya dia nak putuskan hubungan. Lepas tu kita bukan nak kata berdamai, tetapi kita bekerja di bawah payung yang sama. Kita duduk bawah rumah yang sama tetapi bilik berbeza. Tiba-tiba keluar kenyataan lain, lepas tu keluarkan kenyataan lain. Lepas tu saya rasa tidak silap saya baru-baru ni Tuan Guru Haji Adi telah keluarkan kenyataan bahawa dia akan ada keputusan sama ada kerjasama dengan Bersatu ini masih berterusan ke tidak. Jadi dia banyak orang kata ding dong patah balik pergi balik lah. Saya nak tanya Naim, kita dah ada penamaan calon, masing-masing dah umumkan calon. Perikatan Nasional akan bertanding di 33 kursi, tidak silap saya. Bersatu akan bertanding 16 kursi, PAS akan bertanding 11 kursi. MIPP 5, Pejuang 1. MIPP 5, Pejuang 1. Dengan segala konflik yang ada ni, terutamanya daripada PAS dan Bersatu ni, macam mana Perikatan Nasional nak bergerak ke hadapan dengan berkempen dan berjumpa rakyat? Sebab nampak gaya walaupun kita anggap mungkin waktu pilihan raya ni konflik ni akan stop kejap lah kan, sebab masing-masing bertanding bawah payung yang sama dan kita pun nak dapat keundi, tetapi seolah-olah macam perkara itu tak berlaku. Why? Jadi berkenaan dengan kerjasama di antara Bersatu dengan PAS ni, seperti Adam ada ulas sedikit tadi, bagi saya memang memeningkan lah. Dan dia bukan memeningkan saya saja, saya rasa dia memeningkan semua rakyat Malaysia yang mengikuti. Kerana kalau kita lihat lah, beberapa hari lepas seperti Adam kata, PAS telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan membantu jentera Bersatu di dalam pilihan raya ini. Tetapi tiba-tiba lepas tu kemudian beberapa hari selepas itu mereka kata yang kerusi-kerusi yang PN tidak bertanding, diorang mahu rakyat untuk mengundi BN. Jadi dah kata dah undi BN. Kalau kita tak ada lah, kalau PN tak ada. Lepas tu situ kita dah ada satu grey area lah, kita tak tahu. Dia cakap tu kerusi-kerusi yang tak ditanding PN ataupun tak ditanding PAS kan. Pasal PAS sekarang ni kalau kita lihat tak ada kerjasama dengan Bersatu. Tetapi tiba-tiba hari ni kita lihat Ketua Pemuda PAS pula kata, Afnan kata, kalau Bersatu punya calon pun perlu undi. Jadi perlu pastikan calon, kalau ada PN,
undi PN, termasuk Bersatu. Lepas tu kalau tak ada PN, baru undi BN, kerana musuh utama mereka adalah Pakatan Harapan dan DAP. Sedangkan kalau kita lihat, Pakatan Harapan dan DAP tak ada kemungkinan untuk mentadbir Johor. Mereka adalah minoriti. Sekarang ada 16 kerusi je, berbanding dengan 40 oleh Barisan Nasional. Lepas tu so kita ingat lah, maksudnya PAS dengan Bersatu ni dah berbaik balik lah, mungkin dah rujuk ke apa kan. Tetapi kita lihat, ada kenyataan daripada Setiausaha Agung pula, PAS, yang kata kita akan bermesyuarat berkenaan dengan perkara ni pada jam 4 petang. Ada media, kalau tengoklah, ada media yang kata 4 petang, ada media yang kata 5 petang. Pukul berapa, 4.30 ke 4.15, 4.45, saya tak pasti, wallahu alam. Tetapi ada meeting sepatutnya yang telah berlaku yang menyatakan, yang akan memberikan penjelasan yang lebih jelas sama ada PAS bersama dengan Bersatu ataupun tidak untuk PRN Johor ini. Tetapi lepas tu kita tengok, yang tu kita dah pelik dah. Tadi kata dah umum sokong Bersatu, undi Bersatu. Tetapi lepas tu kata kena tunggu mesyuarat petang ni pula. Lepas tu kita dah tunggu mesyuarat ni. Lepas tu bila kita tengok pukul 7, pukul 8, kita nampak kenyataan media daripada Haji Hadi, tak ada sebut pula pasal hubungan dengan Bersatu ni. Jadi bagi saya, kalau kita lihat kronologi atau kalau kita mengikuti perkembangan oleh kenyataan-kenyataan umum daripada PAS ni, memang agak memeningkan lah. Dia sangat flip-flop. Tetapi bagi saya tak pastilah sama ada perkara ini berlaku kerana mereka memang betul-betul bertukar fikiran, ataupun ini adalah kerana faksi ini mahukan ini, ataupun dan faksi ini mahukan itulah. Jadi mungkin ada konflik dalaman yang saya langsung tak tahu. Jadi yang tu ada satu kemungkinan juga. Jadi itulah bagi saya, rakyat Malaysia sekarang ni, kita ataupun penyokong Perikatan Nasional lah terutamanya, memang kita kena wait and see lah. Kerana kalau kita lihat, konflik ini masih belum damai lagi. Dan kalau kita lihat di kalangan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional masih serang menyerang satu sama lain. Jadi apa pandangan saudara Adam pula? Pandangan saya sebenarnya agak terkejut apabila ahli-ahli PAS ni dia keluarkan kenyataan kata kalau tak ada calon Perikatan Nasional itu undi barisan. Perkara itu buat saya sangat-sangat terkejut, sebab agak pelik lah you nak umumkan atau you nak cakap perkara ni waktu pilihan raya. Biasanya you akan mati-matian undi perikatan kan, dan you tak akan sentuh pun kalau tak ada perikatan you undi orang ni, you tak akan alihkan perhatian pengundi kepada benda lain atau perkara lain. Tiba-tiba dia cakap, kalau perikatan tak ada, dia kata perikatan lah, saya tak pasti maksudnya tak ada PAS lah kot, ataupun mungkin kalau tak ada Bersatu, atau mungkin kalau ada Bersatu pun undi barisan, kita tak tahu. Tiba-tiba disuruh undi Barisan Nasional. Dan saya agak pelik sebab ini lebih menunjukkan seolah-olah memang ada kerjasama antara PAS khususnya dengan Barisan Nasional, yang mungkin bagi pihak Bersatu mungkin mereka tahu atau mungkin mereka tidak tahu. Dan mungkin ini adalah satu punca kepada segala konflik yang ada sekarang inilah, mungkinlah kan. Sebab it does not make sense for a partner dalam komponen untuk umumkan sebegitu. It does not make sense at all. Dalam arena pertumbungan ini, berlawanan ini, you takkan minta orang pergi sokong pihak lawan walaupun you tak bertanding dalam competition itu. Tak, Adam kena faham. Berdasarkan pendirian PAS sekarang, dia kata kena pilih yang kurang mudarat. Jadi Barisan Nasional ni mungkin kurang mudarat lah. Mungkinlah, okeylah. Kalau itulah apa yang dikatakan, mungkinlah. But still, walaupun begitu, agak pelik lah still. It's still a bit weird. Tetapi saya boleh nampak, dengan kenyataan begitu, dia lebih menunjukkan kerjasama PAS dengan Barisan Nasional, dengan UMNO khususnya. Dan retak, mungkin dah tak retak lah kot, mungkin dah pecah lah kot hubungan PAS dengan Bersatu ni kalau dah sampai begitu kan. I don't think Perikatan Nasional atau Bersatu can move past this, to be honest. It's very difficult to move past this. Kalau kejap you kata A, kejap you kata B, kejap you kata A, kejap you kata B, saya rasa mungkin sampai satu tahap di mana Perikatan Nasional Bersatu khususnya akan duduk tepi dan cakap, look, you know what, enough is enough lah. Mungkin lah kan. And it's sad to see sebab perkara ini berlaku waktu pilihan raya. Mungkin kita sebenarnya harapkan waktu pilihan raya inilah mereka akan berdamai, walaupun untuk sementara waktu. Mereka akan berdamai dan kita akan bekerja dari segi jentera itu. Ya, saya faham. Mungkin alasannya ialah kami sibuk di kawasan kami dan kami telah kerahkan segala jentera kami ke kawasan kami.
agak sukar untuk kami bagi jentera kepada kamu dan vice versa lah kan. Jadi dari segi itu mungkin boleh diterima sikit, tetapi dari segi kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli pimpinan PAS dan sebagainya, it's a bit, memang saya rasa memang mungkin dah tak ada future lah bersatu dengan PAS ni, sebab dah tak nampak ke mana hala tuju. Mereka seolah-olah mereka pun dah tak nak. Tak tahu lah, kalau saya baca kenyataan Ketua Pemuda PAS lah sekurang-kurangnya tengah hari tadi, tak tahu dah tukar ke apa selepas daripada itu, tetapi dia kata mereka PAS akan bantu bersatu. Dan kalau kita lihat bersatu pula secara konsisten, kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika hari penamaan calon kata kalau PAS perlukan bantuan, bersatu terbuka untuk bantu. Dan kalau kita lihat kenyataan daripada pimpinan-pimpinan bersatu yang lain pun katanya mereka akan terus membantu PAS. Jadi to me masih ada that line of hope lah. Tapi tak tahulah, mungkin terlalu optimistik ke apa, kita wait and see. Tetapi saya nak backup juga. Tadi Adam kata yang mungkin kerjasama PAS dengan UMNO ni lah yang telah memecah belahkan Perikatan Nasional. Jadi saya nak backup sikit kawan-kawan saya di PAS. Kita perlu faham juga, kebanyakan daripada mereka ataupun segelintir daripada mereka kata yang perkara ini semua bermula daripada Bersatu, kerana Bersatu sendiri yang buat kudeta terhadap Menteri Besar Perlis. Jadi kita perlu akui juga mungkin ada warna-warna di situ juga. Jadi mungkin perpecahan ini tidaklah berlaku atas satu-satu faktor saja, tetapi ada sebenarnya beberapa insiden sebelum ini yang telah make diorang punya marriage lose spark sikit. Jadi mungkinlah ada pergaduhan di sini. Yang ni tak basuh pinggan ke, yang ni tinggal baju dekat lantai ke. Jadi ada insiden-insiden ni yang telah buat hubungan mereka tidak terlalu mesra. Kemudian akhirnya sebelum PRN Johor ni terus retak dan mungkin akan terbelah. Saya mungkin berpendapat, betul, saya setuju dengan apa Naim cakap juga. Tetapi saya mungkin rasa macam seolah-olah mungkinlah kan ada ketidaksefahaman di kalangan ahli PAS sendiri. Kerana pimpinan ini cakap lain, pimpinan itu cakap lain, pimpinan A cakap lain, pimpinan C cakap lain. Ketua penerangan cakap lain, ketua pemuda cakap lain. Jadi mungkin dalam ahli-ahli PAS sendiri pun mungkin ada ketidaksefahaman, ataupun mungkin mesej itu tak tersampai kepada semua. Saya tidak tahulah. Tapi one thing for sure is, saya rasa macam seolah-olah drama kejap nak, kejap tak nak, kejap nak, kejap tak nak ni perlu diselesaikan secepat mungkin lah. Lagi-lagi di ambang pilihan raya ini, saya tak rasa this will do Perikatan Nasional any good lah kan. Ya, saya faham ada pepatah bahasa Inggeris yang menyatakan two things can be right at once kan. Contohnya insiden yang berlaku di Perlis, contohnya mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuatkan PAS rasa tidak senang dengan Bersatu, dan mungkin untuk pihak Bersatu pula faktor nak ambil parti Cinta Malaysia, parti Wawasan, nak ambil parti Wawasan masuk ke Perikatan Nasional. Jadi two things can be right at once, but it's not looking good lah. I'll just say that it's not looking good at all. What do you have to add to that? Ya, bagi saya Perikatan Nasional memang sekarang ni mengalami pelbagai cabaran, konflik dalaman. Saya pun tak boleh nak cakap saya optimistik sangat yang perkara ini akan selesai, kerana saya tidak optimistik perkara ini akan selesai. Tetapi bagi saya tidak apa, ini adalah liku-liku politik. Jadi kemungkinannya memang mungkin ada kebaikannya kalau mereka berpecah. Mungkin kita boleh lihat satu penyatuan ummah di belah PAS dan UMNO. Kalau betul mereka bersama, saya tak rasa mereka akan bersama. Dan kemungkinan Bersatu boleh mencipta ataupun menubuhkan satu gabungan baru jika terpaksa. Jadi bagi saya dalam politik ni tidak ada apa-apa perkara yang mustahil. Dan saya pasti perkara ini akan jadi menarik lah kalau kita lihat. I just want to put you on the spot really quick kan. Kita cakap pasal kerjasama Perikatan Nasional, kerjasama PAS yang Bersatu dan UMNO contohnya kan. I just want to put you on the spot dan tanya pada Naim, adakah Naim rasa PAS akan bekerjasama selepas pilihan raya inilah, bekerjasama dengan UMNO bermula selepas pilihan raya? Saya rasa tidak mungkin. Saya mungkin akan salah. Saya bukan Nostradamus nak
boleh tilik masa depan. Tetapi bagi saya sekarang ni, saya tidak nampak apa strategi advantage yang PAS boleh bawa ke UMNO, terutamanya untuk pilihan raya ini. Jadi kalau pilihan raya negeri ni adalah pilihan raya negeri Terengganu ke Kelantan ke Perlis ke, mungkinlah ada peluang untuk UMNO untuk take some benefit daripada gabungan dengan PAS. Tetapi sekarang ni kalau UMNO Barisan Nasional bekerjasama dengan PAS, mereka akan hilang kerusi kepada PAS. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, PAS ada satu je kerusi di Johor. Buat apa diorang nak bagi nyawa kepada kemungkinan musuh terbesar mereka satu hari nanti? Dalam politik ni sekejap kawan, sekejap lawan. Jadi kalau sekarang ni PAS tidak ada langsung presence di dalam Johor, kenapa nak bagi nyawa untuk mereka berkembang di situ dan menjadi satu cabaran untuk masa yang hadapan? Dan lagi-lagi lepas ni kita tengok pilihan raya yang selepas ni juga adalah kubu-kubu UMNO. Kita ada Johor, Negeri Sembilan, kita ada Melaka, Sarawak bukanlah, tetapi Sarawak bukan kubu kedua-dua UMNO dan PAS. Jadi bagi saya, the likelihood ataupun keberangkalian untuk UMNO dan PAS bekerjasama dalam masa yang terdekat mungkin tidak akan berlaku. Tetapi tidak tahulah, mungkin sekarang ni kalau kita lihat ada ura-ura juga yang menyatakan bahawa kenapa PAS ataupun pengerusi PAS memilih untuk tidak bertanding di dalam 56 kerusi adalah sebenarnya untuk membantu Barisan Nasional untuk menang melawan Pakatan Harapan, untuk tidak memecahkan undi Melayu. Jadi itu mungkin adalah testing ground. Kalau sekarang ni Perikatan Nasional bertanding 33, kita boleh lihat di mana kerusi-kerusi yang Perikatan Nasional tidak bertanding akan membantu UMNO Barisan Nasional ataupun tidak. Jika ianya membantu, ianya akan membuka a glimpse of hope kepada UMNO Barisan Nasional di mana jika PAS tidak bertanding, ianya akan membantu kami menang. Jadi mereka boleh melenyapkan Pakatan Harapan dan DAP jika mereka bekerjasama. Jadi kemungkinan besar itu boleh berlaku. Dan pada masa yang sama, ada juga ura-ura yang menyatakan sebab kenapa PAS tidak letak calon bukan saja untuk testing ground saja, tetapi kerana mereka telah dijanjikan lantikan di dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Perkara yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Johor betul-betul sebelum pilihan raya negeri Johor. Jadi saya tak nak fitnah ke apa pasal perkara ni, memang wallahu a'lam, saya tak tahu. Tetapi kemungkinannya ada. Jadi itu sedikit pandangan saya berkenaan dengan kerjasama PAS dan UMNO ni. Okay. That's it. Okay, jadi ada any last word daripada Adam? Tak ada, saya cuma harapkan Kerajaan Persekutuan henti-hentikanlah gula-gula pilihan raya ini dan mulalah bekerja ke arah kebaikan rakyat. Jangan nak asyik umum projek berbilion-bilion waktu kritikal ini, waktu yang sangat-sangat coincidental ini. Naib? Ya, kalau Adam dah cakap pasal tu, saya nak kupas berkenaan dengan pilihan raya negeri ni. Bagi saya, saya ingin serulah kepada semua pengundi-pengundi di negeri Johor, kerana kita ada lebih kurang daripada 2 minggu lagi. Tolonglah be politically aware. Dan saya harap kali ni peratusan keluar mengundi tu tinggilah. Kerana kalau kita lihat dari segi konvensyennya, jika peratusan keluar mengundi itu rendah, ianya memang membantu Barisan Nasional. Jadi sebagai seseorang yang tidak begitu senang dengan Barisan Nasional, saya harapkan pengundi-pengundi di negeri Johor bolehlah keluar mengundi. Undi siapa saya tak nak cakap lah, tapi kalau undi Perikatan Nasional, saya tak boleh kata dapat projek ini, projek itu, semua benda lah macam diorang buat. Diorang tak buat lah, diorang umum je projek. Tetapi I digress. Tetapi bagi saya harap pengundi-pengundi di Johor dapat kenal setiap calon-calon yang bertanding, dan saya harap mereka boleh membuat keputusan yang terbaik lah untuk mereka di Johor. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.